Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazatul Umairah binti Abdul Malik daripada OUM Melaka bernombor matrik 9608-15083820001. Rakaman ini dibuat sebagai sebahagian daripada kajian tindakan saya yang bertajuk Kemahiran Mengenal Nombor dan Kuantiti bagi Kanak-kanak 4 tahun di Taska. Tujuan rakaman ini adalah untuk merakam dan menunjukkan gambaran sebenar aktiviti intervensi yang dijalankan, khususnya berkaitan kemahiran mengenal nombor, mengira dan memadankan kuantiti. Segala rakaman digunakan untuk tujuan pembelajaran dan penyelidikan sahaja. Okey, baiklah. Di hadapan saya ada kad gambar. Okey, kad gambar iaitu adalah kad gambar haiwan dan juga kad bernombor. Okey, ini adalah kad bernombor 2 dan juga kad gambar haiwan yang ada 2 ekor burung. Jadi kat sini saya akan gunakan kad gambar untuk menilai keberkesanan intervensi terhadap pengembangan kanak-kanak untuk 4 tahun. Okey, yang pertama saya akan menerangkan dulu langkah-langkah intervensi terhadap kanak-kanak. Okey, yang pertama saya akan menerangkan bagaimana cara untuk membuat aktiviti, iaitu aktiviti memadankan gambar haiwan dan juga nombor. Jadi kat sini maksudnya saya membuat aktiviti memadankan nombor dan juga gambar haiwan ada berapa ekor. Dekat situ saya nak melihatlah bagaimana kanak-kanak mengira dan mengenal nombor. Okey. Jadi dekat sini saya membuat 5 nombor. Jadi bermula daripada nombor 1 hinggalah nombor 5. Dan juga ada gambar-gambar haiwan. Contohnya kita ada gambar burung, ada 2 ekor gambar burung, 1 ekor ayam, 5 ekor harimau, 4 ekor ikan dan last sekali kita ada gambar kucing 3 ekor. Okey, kat sini saya akan minta kanak-kanak untuk memadankan nombor beserta gambar haiwan tadilah. Okey, setelah habis aktiviti memadankan gambar dengan nombor, gambar haiwan dengan nombor, okey, kemudian saya akan beralih kepada aktiviti yang kedua iaitu aktiviti memori. Iaitu di mana kanak-kanak akan membuka satu gambar. Okey, contohnya dekat gambar ni saya menyediakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya menyediakan 10 keping gambar. Okey, iaitu yang mula-mula kalau kata budak-budak dia buka satu gambar ni dulu. Okey. Ini adalah nombor 4. Okey, nombor 4. Jadi saya akan minta kanak-kanak untuk mencari gambar 4 ekor ikan tadi. Okey, dia akan mencari gambar mana gambar tersebut dan dia akan buka satu gambar. Okey. Apabila kanak-kanak telah jumpa ikan ada 4 ekor, saya akan minta kanak-kanak untuk mengira 1, 2, 3, 4. Adakah sama dengan nombor tersebut? Jadi bila sama, kanak-kanak akan buka saja. Okay, kemudian mereka akan cari lagi nombor. Okey. Ataupun gambar secara rambang lah. Okey. Seterusnya kita ada gambar. Ini gambar kucing. Ada 1, 2, 3. Kita ada 3 ekor kucing. Jadi kat sini kanak-kanak akan mencari 3 ekor nombor 3. Kanak-kanak akan mencari nombor 3 pada gambar yang sama iaitu 3. Dia akan cari nombor. Mana nombor 3? Okey, setelah kanak-kanak jumpa, dia katalah kanak-kanak tak jumpa nombor 3, dia terjumpa gambar dia terjumpa gambar haiwan. Jadi kalau salah, saya akan minta mereka tutup balik dan mencari lagi. Cari lagi sehinggalah mereka jumpa nombor yang betul. Okey, jumpa. Ini adalah nombor 3. Jadi bila sama,
Saya akan tanya. Okey, kanak-kanak, saya akan tanya kanak-kanak. Sama tak dengan nombor 3 dengan gambar tersebut? Kalau kata sama, betul sama, akan biarkan buka. Macam itulah saya akan membuat aktiviti intervensi sorting gambar, memadankan gambar dengan kad memori. Okey. Jadi kat sini saya akan buat dengan kanak-kanak iaitu 3 orang kanak-kanak. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam kajian tindakan saya ialah 1. Pemerhatian tidak berstruktur. 2. Rekod anekdot. 3. Senarai semak perkembangan kognitif. Okey, Zafran tengok ni nombor berapa Zafran? 2. Okey, cari gambar yang ada 2. Okey, gambar apa yang ada 2 ekor? Cari. Okey, tunjukkan pada video. Gambar burung. Okey, betul. Okey. Sekarang nombor berapa yang ni? 1. Okey, ambil gambar yang ada haiwan Ayam. 1. Mana? Ni. Okey, ambil ayam tu, tunjuk kat kamera. Okey, gambar ayam. Okey, good job. Okey, ambil ni tak situ. Okey, sekarang nombor berapa Zafran? 5. Okey, cari haiwan yang nombor 5. Harimau. Tunjukkan dekat kamera. Okey, ada 5. Okey, good job. Okey, lagi? 5. Okey, sekarang nombor berapa? 4. Okey, mana haiwan yang ada 4 ekor? Gambar apa? Ikan. Okey, good. Letak. Ikan. Okey. Sekarang yang terakhir, nombor berapa? 3. Okey, ada berapa? Ada gambar apa tu? Kucing ada 3 ekor. Okey, good job. Okey, sekarang kita akan buat kad memori untuk mengukuhkan aktiviti intervensi kepada Zafran. Okey, Zafran, cari nombor dulu. Okey, buka gambar dulu. Okey. Cari gambar ni. Okey, ni nombor berapa? 2. Okey, mana? Cuba cari. Okey, mana? Mana haiwan yang ada 2 ekor agak-agak? Okey, betul. Lagi? Nombor berapa ni? 1. Okey, mana lagi gambarnya yang ada 1 agak-agak? 1. Pandai. Okey, kalau buka lagi nombor? Okey, nombor berapa Zafran? 3. Okey, mana gambar? Cari gambar yang ada 3 haiwan. Okey, 3. Gambar apa tu? Kucing. Okey, seterusnya? Okey, cari lagi nombor. Nombor berapa? 4. Good job Zafran. Okey, mana lagi gambar yang ada 4 ekor agak-agak? Okey, gambar apa tu Zafran? Ikan. Okey, seterusnya last kali gambar apa? Nombor berapa tu? 5. Okey, gambar apa? Harimau. Okey, gambar burung tadi ada berapa kira? 2. Kira 1, 2. Okey, ini gambar harimau. Gambar harimau ada berapa kira? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini gambar apa? Ikan. Okey, gambar ikan ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4. 4. Okey, seterusnya ni gambar apa? Kucing. Okey, gambar kucing ada berapa? 3. Kira lah. 1, 2, 3. Pandai. Okey. Tengok ni nombor berapa? 1. Tengok betul nombor berapa ni? 3. 2. Okey, mana haiwan yang ada 2 gambar? Dua haiwan. Pegang. Okey. Pegang. Okey. Ambil. Tunjuk dekat kamera. Okey, iaitu gambar burung. Gambar burung ada 2 ekor. Okey, tak sini. Okey. Ali ambil kat sini pula. Okey, sekarang Ali. Okey, ni nombor berapa? Nombor berapa tu? Nombor 1. Okey, mana gambar yang ada? Mana gambar yang ada 1 ekor? Ni. Cari lagi. Cari. Ikan. Cari. Ayam. Okey, ambil ayam tu, tunjuk dekat kamera. Okey, ini gambar ayam ada seekor. Okey. Sekarang nombor berapa? Harimau.
Ni gambar Harimau. harimau. Okey, kira harimau ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, good job. Ikan. Okey, sekarang nombor berapa? Ikan. Sekarang nombor berapa? Ni nombor berapa ni? 4. Okey, gambar apa tu? Nama ikan. Gambar ikan. Okey, kira gambar ikan. 1, 2, 3, 4. 4. Jadi ada berapa ekor? 4. 4 ekor apa? Ikan. Okey, last sekali gambar apa ni? Nampak kucing. Gambar kucing. Okey, gambar kucing ni nombor dia apa? 3, 3. Okey, kira. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Okey, jadi ada 3 kucing. Okey, sekarang kita pergi kat sini, kita buat kad memori. Okey, sekarang Ali buka satu gambar. Okey, buka je gambar mana-mana. Okey, ni gambar apa ni? ikan. Okey, kira ada berapa ikan? 1, 2, 3, 4. Okey, agak-agak mana nombor 4? Cuba tengok. Buka. Bukan. Okey, lagi satu. Bukan. Okey, tutup. Lagi satu. Bukan. Bukan. Lagi satu. Nombor je. Nombor 4 mana? Nombor 4. Mana nombor 4? Mana? Mana? Ni. Buka. Betul tak nombor 4? Nombor 4. Okey, kemudian buka lagi. Okey, ni gambar apa pula? Harimau. Kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mana agak-agak nombor 5? Ni. Okey, tutup balik. Tutup. Tak jumpa nombor 5. Bukan. Lagi. Mana lagi nombor 5? Agak-agak gambar nombor 5 mana? Mana gambar nombor 5? Buka. Buka je mana-mana. Apa? Carilah, buka lah. Okey. Okey. Mana Ali? Ni tadi dah nombor 1. Ni nombor 1. Nombor 5. Mana nombor 5? Cuba buka yang ni. Nombor berapa ni? 5. Okey, sekarang seterusnya. Okey, buka lagi gambar. Buang. Okey, gambar apa ni? Buang. Kucing. Kucing. Kucing ada berapa ekor kira? 1, 2, 3. Okey, mana nombor 5? Nombor 3. Mana nombor 3? Ni. Okey, ni nombor 1. Nombor 3 mana lagi? Ni. Nombor berapa ni? 1. 2. Bukan. Nombor 2 sama dengan nombor 3 ke? Bukan. Lagi mana? Boleh buka lagi. Buka yang ni. Agak-agak tu nombor 3. Nombor berapa ni? 3. Betul. Okey, seterusnya. Mana gambar lagi? Ni. Ayam. Buka. Ni gambar apa ni? Ayam. Okey, mana gambar ayam yang nombor 1? Mana? Ni. Ingat balik lagi. Mana nombor 1? Ni ke yang ni? Ni. Buka lah. Betul tak nombor 1? Betul ke nombor 1? Salah. Ni nombor 2. Mana lagi? Ini. Nombor berapa ni? 1. 1. Betul tak 1 ayam? Betul. Okey, lagi? Last sekali. Buka lah. Ni. Ni nombor berapa pula? 2. 2. Okey, buka gambar tu. Tu gambar apa tadi yang ada 2? Buang. Burung. Okey, kira. 1, 1, 2. Okey. Sekarang ni nombor berapa Inara? 1, Bukan. Ni nombor berapa ni? 2. 2. Okey, cari gambar yang ada 2 haiwan. Mana? Sini sikit. Tunjuk kat kamera. 2 ekor haiwan. Okey, ambil nombor ni, letak sini. Ambil nombor ni. Okey, letak dekat situ. Okey, sekarang ni nombor berapa, Inara? 1. Okey, cari gambar yang ada 1 ekor. Mana yang ada 1 ekor ayam? 1 ekor haiwan. Ni gambar apa ni? Ayam. Okey, ni gambar ayam. Ada 1 ekor. Okey, ambil nombor tu tak situ. Okey, sekarang ni nombor berapa? 2. Kan? 5. Okey, cari haiwan yang ada 5 ekor. Ni kira betul-betul ni nombor ada berapa ekor kira? 1, 2, 3, 4. Adakah sama dengan nombor 5? Tak sama. Okey, cari lagi. Mana lagi yang ada 5 ekor? Yang banyak-banyak tu. Ni gambar apa?
Harimau. Harimau. Okey, kira. Harimau ada berapa? Kira. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ambil nombor tu tak situ. Okey, sekarang gambar nombor 4. Okey, mana haiwan yang ada 4 ekor? Ha, ni gambar apa? Ikan. Kira. 1, 2, 3, 4. 4. Okey, betul nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, sekarang ni nombor berapa? 2. 3. Okey, ada berapa haiwan ni? 1, 2, 3. 3. 3 apa ni? Kucing. Kucing. Pandai. Okey, sekarang kita buat kad memori. Okey. Sekarang buka gambar satu. Okey. Sekarang ni nombor berapa? Okey, agak-agak mana ya gambar yang ada 1? Kita buka-buka je. Wah, ni gambar apa ni? Ayam. Ayam. Betul. Ada 1. Okey, sekarang buka lagi. Okey, nombor berapa ni? 2. 2. Okey, mana? Cari. Agak-agak mana yang ada 2? Betul. Ni gambar apa ni? Burung. Burung. Kira. 1, 2. 2. Okey, seterusnya. Okey, buka. Okey, ini gambar apa? Harimau. Harimau. Okey, harimau ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4. 5. 5. Okey, agak-agak mana nombor 5? Wah, ni nombor berapa ni? 5. 5. Okey, seterusnya buka lagi. Okey, ni gambar apa pula? Kucing. Kucing ada berapa? 1, 2, 3. Okey, 3. Mana ada nombor 3? Oh, betul ke nombor 3? Bukan, tu tak balik. Okey, cari lagi. Betul? Nombor apa ni? 3. 3. Okey, last kali gambar apa? Buka. Ni nombor berapa ni? 4. 4. Okey. Ni gambar apa? Ikan. Ikan, kira. 1, 2, 3, 4. 4. Okey, good job. Give me 5.